ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadраtillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita pada tengah hari ini untuk sama-sama kita memulakan pengajian kitab kita, iaitulah kitab Risalah Siyam Yaum Arafah, yang moga-moga dengan pengajian kita ini akan mengelokkan lagi kefahaman kita terhadap perkara yang berkait dengan urusan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang moga-moga dengan pemahaman itulah membuahkan hasil ibadah yang sempurna, yang lagi baik, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehinggalah selamat kita daripada azab api neraka Allah dan dimuliakan akan kita untuk ditempatkan akan kita semua ke dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kitab yang kita mengaji pada petang ni ialah, nama dia Risalah Siyam Yaum Arafah. Okey, tengok pada kitab tu. Kalau kita baca sambung, dia akan jadi Risalatu Siyami Yaumi Arafah. Maknanya risalah, risalah ni mesej, isi kitab. Risalah puasa hari Arafah. Risalah akar kata dia daripada Rasala Yarsilu Risalatan. Iaitu sesuatu mesej ataupun perkara yang nak disampaikan, ataupun benda yang disampaikan. Tapi kalau kita tengok pada kitab kita ni, bacaan pada Siyam Yaum Arafah tu dibaca dengan dhammah, baca dengan rafa'. Siyamu yaum pun yaumu. Okey. Jadi di sini memberi faham bahawa risalah, kataan risalah dengan Siyam Yaum Arafah tu terpisah. Maka baca risalah tu dengan risalatun, dengan baca isim nakirah, risalatun, sebab tak ada alif lam. Tetapi kalau ikut kaedah kita mengaji, seperti disebut di dalam kitab Matan Jurumiyah, al-kalamu huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalam ni, ayat ni, atau kita sebut sebagai jumlah, dia tak boleh berdiri satu, maknanya satu kataan saja. Al-ismu mufrad la yufidu jumlah illa bitakdir. Satu isim mufrad tidak akan memberi faedah menjadi jumlah, melainkan mesti dengan dibawakan takdir. Itu kena belajar takdir pula. Takdir ni maksudnya tidak disebut di dalam perkataan, tetapi difaham dalam sebutan.
Kalau kita tengok sini, nampak satu kalimah je, risalatun. Tapi takdir dia ialah hazihi risalatun. Hazihi itu dipanggil takdir. Maka kalau kita mengaji ilmu alat ni, ilmu bahasa Arab kita ni, satu jumlah tu dia jumlah ismiyah, dia mesti ada mubtada' khabar. Di sini mubtada'nya dimahzuf. Mubtada'nya dihilangkan kerana mengambil untuk diringkaskan sahaja. Kerana maknanya sudah difahami. Maka mubtada' dia ialah hazihi dan khabarnya ialah risalatun. Hazihi risalatun. Jadi disebut sebagai mahzufun takdiruhu hazihi. Dihilangkan takdirnya, iaitu takdirnya itu ialah hazihi. Jadilah hazihi risalatun, barulah dia jadi jumlah. Barulah dia jadi kalimah ayat yang mufidah, yang memberi faham. Sebab apa? Sebab kalau risalatun itu baru isim mufrad sahaja, dia tak jadi ayat. Ayat ni sekurang-kurang ayat mesti dua kalimah yang memberi faham. Jadi hadhihi risalatun baru memberi faham. Apa maksud hadhihi risalatun? Inilah risalah. Ataupun sebabkan kita tak sambungkan dia dengan tajuk di bawah tu, maka maksud dia inilah sebuah risalah. Ayat dia setakat tu je. Inilah sebuah risalah. Barulah masuk kepada ayat di bawah dia, siyamu yaumu arafah. Tapi kalau ikut kaedah juga, kaedah nahu, sepatutnya dibaca siyamu yaumi arafah. Sebab apa? Sebab siyamu tu apa? Ngaji dia kan? Siyamu tu kategori apa? Bukan. Tak, maksud dia siyamu tu mudhaf ke mudhafun ilaih? Belajar dah mudhaf? Belum? Apa dia? Siyam. Kalau kita baca risalatu siyami yaumi arafah, mana mudhaf dia? Risalatu tu mudhaf. Siyami jadi mudhafun ilaih. Tapi sekarang ni kita pisahkan antara risalah dengan siyamu yaumi arafah. Maka siyamu tu jadi apa? Mudhaf. Sebab dia mubtada' yang baru. Mana dia seolah-olah ayat yang baru. Risalah ayat lain, siyamu ayat lain. Jadi siyamu tu jadi mudhaf. Mudhaf tak boleh apa? Tidak boleh ada alif lam dan tak boleh ada tanwin. Maka asalnya siyamun, tapi jadilah siyamu. Kemudian yaum tu menjadi mudhafun ilaih. Kalau ikut kaedah mudhafun ilaih, barisnya baris apa? Mudhafun ilaih. Dia majrur, dia adalah kasrah. Jadi sepatutnya bacanya siyamu yaumi arafah. Tapi di kitab kita tengok dia tulis siyamu yaumu arafah. Adakah kitab salah? Mana boleh salah kitab, kan? Ni karangan ulama. Jadi di sini masuk dalam ilmu balaghah pula. Ini dipanggil kategori balaghah. Kaedah dia dipanggil al-qat'u ala raf'i. Dipanggil al-qat'u ala raf'i. Maksud dia selalunya digunakan untuk tajuk-tajuk kitab. Sengaja Syekh memisah-misahkan kalimah tersebut dan semua kalimah digunakan dengan rafa'. Maknanya siyamu yaumu macam tu. Digunakan semua untuk rafa'. Ini dipanggil kaedah balaghah. Al-qat'u ala raf'i nama dia. Siyamu, jadi siyamu artinya puasa. Yaumu hari. Arafata ni kita bariskan ta dia belakang tu dengan baris fathah. Asal kalau ikut kaedah nahwu yang asal, siyamu yaumi arafah tu dibaca dengan majrur. Sebab apa? Sebab dia jadi mudhafun ilaih bagi mudhafnya yaumu. Yaumi jadi mudhaf.
mudhafun ilaih ni Arafah. Faham tak? Faham tak? Ha? Tak faham. Ha. Okey. Mudhafun ilaih ni belajar dah? Apa yang dipaham dengan mudhafun ilaih? Mudhaf ni perkataan yang nak menyandar kepada perkataan yang nak kena sandar. Mudhafun ilaih yang kena sandar. Sebab apa? Sandaran ni antaranya kerana perkataan itu tak lengkap ataupun tak selesai lah. Contohnya, ataupun tak menjadi ada pertanyaan lagi. Contoh puasa. Puasa apa? Jadi puasa mesti disandarkan pada hari. Puasa hari. Hari itu pun tak selesai lagi. Hari apa? Maka hari disandarkan pada Arafah. Itu maksud mudhafun ilaih. Lebih kurang itulah. Jadi mudhaf siyamu. Yaum tu pun jadi yaum jadi mudhafun ilaih. Mudhafnya siam. Jadi siam baris apa tak apa. Cuma dia tak boleh ada tanwin dan tak boleh ada alif lam. Jadi alif lam memang tak ada dah. Tanwin pun dah ditanggalkan. Asalnya siamun. Tanggal tanwin jadi siamu. Sebab apa? Sebab apa tanggal? Sebab jadi mudhaf. Mudhafun ilaih barisnya bawah. Jadi yaum tu sepatutnya yaumi. Kemudian Arafah pun yaumi tu pula tak selesai juga. Yaumi tu jadi mudhaf pula. Dia juga mudhafun ilaih, dia juga mudhaf. Mudhaf ni pada siapa pula? Mudhaf ni pada Arafah. Arafah tu jadi mudhafun ilaih yang kena sandar. Jadi kalau ikutkan mudhafun ilaih baris, jadi Arafah baris apa? Sepatutnya lah kalau ikut kaedah nahu. Tapi tak jadi baris bawah, dia jadi baris atas. Sebab apa? Sebab Arafah termasuk kategori ghairu munsharif nama dia. Istilah dia panggil ghairu munsharif. Nanti kita belajarlah dalam bab ghairu munsharif. Dia ada 9 penyebab satu kalimah tu menjadi ghairu munsharif. Dan daripada 9 tu cukup syaratnya kalau ada 2 daripada 9 tu, maka kalimah tersebut termasuk kalimah ghairu munsharif. Maksud ghairu munsharif tak boleh barisnya belakang tu diubah. Tak boleh ikut kaedah nahwu asal. Dia tak boleh jadi baris bawah. Maka jadilah dia Arafata. Jadi Arafata. Antara sebab dia jadi ghairu munsharif, pertama sebab dia isim alam. Isim alam ni maksudnya nama tempat. Dan juga yang sebab kedua kerana ada ta mutaknis. Ta taknis, iaitu ta marbutah tu. Yakni menunjukkan jantinanya apa? Muannas. Ta taknis muannas, jadilah Arafata. Tapi kalau ikutkan baca yang betulnya nahwu dia siyamu yaumi Arafata. Kan? Faham tak? Tapi dia tak jadi yaumi, dia jadi yaumu. Sebab apa? Bukan. Tadi baru sebut tadi. Sepatutnya kaedah nahwunya siyamu yaumi Arafata. Patutnya yaumi, tapi dia tulis yaumu. Sebab apa? Kaedah balaghah. Al-qat'u ala raf'i. Dia buat semuanya jadi rafa'. Sebab apa? Selalunya ini digunakan oleh alim ulama' untuk letak tajuk. Bahagian tajuk. Jadi takdir dia macam mana takdir dia? Takdir dia seolah-olah maksud dia hadza risalatun wa huwa bayanu siyami wa zalika yaumu Arafatah. Artinya inilah sebuah risalah yang menerangkan tentang puasa, dan puasa itulah maksud puasa tu ialah puasa hari Arafah. Maksud dia macam tu. Okey. Ta'lifun. Okey, bawah tu pula. Ta'lifun. Kata akarnya allafa yu'allifu ta'lifan.
Wazan dia apa? Ta'lifun fa'ilun. Betul. Okey. Okey, asal dia alif lam fa lah. Taklif artinya apa? Penulis, pengarang. Tapi macam tadi juga dia duduk seorang. Dia duduk ni tengok Tok Syekh tulis. Dia tak letak sebelah, dia letak tengah-tengah. Jadi ta'lifun pisah dengan al-hakir tu. Al-hakir tu bawah dah. Jadi dia ta'lifun, dia sama juga, dia jadi isim mufrad. Maka dia tak boleh jadi jumlah kan itu. Kalau nak jadi jumlah kena ada takdirnya, ada muqaddar. Maka ta'lifun itu mubtada' yang ditulis, dikarang atau ditulis oleh siapa? Oleh tu khabar bi fulanin. Ditulis oleh tu karangan siapa tu, dia jadi muqaddar, jadi tersembunyi. Dia tak cerita lagi. Dia baru tulis ta'lifun sahaja. Maknanya, jadilah risalah Siyam Yam Arafah ini ditulis atau dikarang ataupun karangan. Boleh tak? Jadi ta'lifun karangan. Tapi dia tak sebut lagi nama pengarangnya. Okey. Cumanya di sini yang dimahzufkan ataupun jadi muqaddarnya ialah dia punya khabar. Khabarnya yang mahzuf. Khabarnya tak ada. Khabarnya ada tapi ditakdirkan. Kemudian sambung pada ayat di bawah tu. Al-Hakirul Fani Abu Suhaibin Al-Fatani. Okey. Tapi kalau kita baca sambung, dia jadi ta'liful hakiri. Kenapa jadi al-hakiri? Sebab mudhafun ilaih, mudah kepada taklif. Tapi kalau kita pisahkan taklif tu, sebab taklif tu duduk atas, maka al-hakir tu jadi mubtada' baru, ayat baru. Jadilah dia rafa' al-hakiru, dibaca dengan dhammah. Al-fani Abu Suhaibin. Okey, al-hakiru mubtada'nya. Al-hakir artinya yang hina. Ni maksudnya maksud tawaduk oleh pengarang. Al-fani dia jadi na'at kepada al-hakir, jadi sifat. Maknanya dengan makna yang hina lagi fani. Fani apa? Fani maknanya fana, hancur, musnah, binasa. Yang hina lagilah binasa. Ini menunjukkan tawaduk. Alim ulama dulu-dulu begitulah mereka. Sifat mereka itu tak meninggi diri, malah merendah diri lagi. Mengaku kerendahan diri dengan mengatakan dirinya yang hina lagilah binasa. Macam tu. Abu ismul khamsah bil waw. Sebab apa? Sebab dengan rafa', maka asalnya abun. Jadi sebabkan dia ismul khamsah, kita pakai dia punya i'rab, dia i'rab apa nama tu? Rafa', maka bil waw, dengan waw, maka jadilah Abu. Suhaibin, Abu tu jadi mudhaf, Suhaibin jadi mudhafun ilaih. Sebab tu dibariskan dengan baris bawah. Abu Suhaibin. Al-Fatani jadi na'at kepada Suhaibin, iaitu dengan maksud nisbah. Abu Suhaibin iaitu Abu Suhaib orang Fatani. Nisbah Abu Suhaib tu kepada orang Fatani. Okey, baik. Kemudian pula kita tengok sini. Al-Hakirul Fani ni asalnya dia sifat hina lagi lagi binasa. Sifat tu kepada siapa sifat tu?
Sifat ni ditujukan pada siapa? Sifat yang hina, lagi fana, lagi binasa ni, siapa sifat dia? Sifat tu pada siapa? Sifat ni mesti merujuk kepada siapa yang disifatkan. Jadi sifat ni dirujuk pada siapa punya sifat? Yelah. Tak, di kitab ni lah, Al-Hakirul Fani ni siapa punya sifat? Syekh apa? Pengarang ni lah, muallif ni. Tapi sepatutnya sifat duduk depan ke duduk belakang? Baju itu putih. Baju apa? Baju objeknya, bendanya. Putih tu sifat. Baju itu putih. Betul lah? Tapi kalau putih itu baju, boleh tak? Sifat duduk dulu. Duduk depan dulu. Sifat jadi muqaddam. Ni muqaddam ni, Al-Hakirul Fani, sifat dulu. Disebut sifat dulu. Lepas tu baru disebut orangnya. Patut sebut orang dulu ke sifat dulu? Orang dulu. Baru sifatnya. Kan? Apa nama? Naufal yang pandai ke pandainya Naufal? Macam mana? Contoh. Naufal yang baik. Baik Naufal. Naufal baik ke baik Naufal? Naufal baik lah. Naufal dulu. Orangnya dulu. Baru ada sifatnya. Faham? Tapi kat sini dia buat terbalik. Dia sebut sifat dulu. Jadi kata ulama ada dua. Satu lil ikhtisas. Lil ikhtisas ni maknanya mengkhususkan. Mana dia khususkan kitab ini dikarang oleh siapakah khusus orangnya itu? Mana tu? Dikhususkan kepada orang yang hina lagi binasa ini, iaitulah Abu Suhaib. Bukan kita menghina Syekh, tak, tapi makna tawaduk. Sebab tu makna kedua, kenapa sifat disebut dulu, makna dia ialah makna adab. Lil uslubil adabi nama dia. Lil uslubil adabi. Maknanya uslub adab, sebagai kaedah adab, cara beradab. Menyatakan sifat kerendahan dulu, baru disebutkan nama. Tapi kalau bahagian dunia, orang sebut sifat kemegahan dulu. Datuk Tan Sri, baru nama. Kan? Ini kita bahagian ngaji agama, sifat kerendahan dulu sebut. Yang fakir, lagi hina, yang jahil, yang kurang ilmu, yang namanya siapa? Namanya barulah sebut nama. Al-Hakirul Fani Abu Suhaibin Al-Fatani. Itu kaedah. Baru kita faham maksud apa, kenapa Tok Syekh sebut gitu. Jadi makna dia apa? Maknanya yang ditulis oleh yang hina lagilah binasa. Yang hina lagi binasa itulah Abu Suhaib Al-Fatani. Dan makna itu bukan makna penghinaan, tapi maknanya ialah makna tawaduk, makna kerendahan hati. Itu maksud. Okey. Tak apa. Mula-mula payah sikit. Lama-lama dah biasa dah ngaji kitab-kitab tua ni, insya-Allah. Tapi dia kena banyak ulang kaji lah. Ana sendiri pun duk ulang kaji juga. Dia dah tak ingat. Okey. Al-Hakirul Fani, ungkapan rendah diri. Hamba yang hina lagi fana, tidak kekal, merendah diri. Kemudian ayat bawah dia, Khuwaidimu talabah bil madrasati. Khuwaidim, asal kataan khodim. Asalnya khodim. Khodim ni maksud apa? Apa ni? Pembantu. Boleh lah, pembantu, pelayan. Maknanya ahli khidmat, tukang khidmat. Pembantu.
pelayan, khadam. Bahasa mudah kita mudah fahamnya khadam. Tu khuwaidim. Asal kataannya khadim. Asal kataan dia khadim. Okey, tapi kenapa jadi khuwaidim? Aduh, apa hal lah ni? Ya. Di sana. Okey. Jadi khuwaidim asalnya khadim itu bentuknya dipanggil at-tasghir. Bentuknya dipanggil bentuk at-tasghir. At-tasghir ni maknanya mengecilkan. Asalnya khadim tadi maksud apa? Pelayan ataupun khadam. Jadi kalau ada perkataan jadikan dia dijadikan tasghir, dia jadi berubah jadi khuwaidim. Dia punya wazan dia fu'ailun. Mana-mana kalau ditasghirkan dia akan jadi macam tu. Maka jadilah dia khuwaidim. Asal perkataan khadim, kerana ditasghirkan. Jadi kita terjemahkan dia. Astagfirullah. Apa hal jadi macam ni? Okey. Jadi kita terjemahkan dia. Kalau khuwaidim, kalau khadim tadi maknanya khadam, kan? Khuwaidim apa maksud dia? Khadam yang kecil. Sebab dia tasghir. Jadilah dia khadam yang kecil. Dahlah maknanya inilah makna tawaduk. Sekali lagi menunjukkan tawaduk. Tawaduknya. Padahal khadam tu tawaduk dah. Khadam tu kecil dah. Maknanya tukang khidmat. Ahli khidmat. Orang yang berkhidmat. Tiba-tiba dia nyatakan khidmat dia tu khidmat kecil je. Lagi tawaduk lagi. Kan? Tu tengok tok guru zaman dulu, ulama dulu. Ulama sekarang sama, tapi lebih zahir kita nampaknya. Khuwaidimu talabati. Sebab apa jadi talabati? Mudhafun ilaih. Ambil daripada mudhaf ni siapa? Khuwaidimu.
Jadi Khuwaidimu tu kan macam tak selesai juga. Khadam kecil pada siapa jadi khadam khadamnya pada siapa? Pada talabah. Talabah artinya pelajar. Menjadi berkhidmat ahli khidmat kepada pelajar-pelajar di mana? Bil madrasati. Padahal Tok Syekh ni guru, tapi dia kata dia khidmat pada pelajar. Biasa kita dengar pelajar khidmat pada guru. Ni guru khidmat pada pelajar. Ni makna tawaduk. Okey. Talabati bil madrasati, bi dengan makna merujuk pada tempatnya. Di mana? Di Madrasah Nurul Islam. Sekolah tempat dia berkhidmat tu, nama sekolah tu Nurul Islam. Madrasah Nurul Islam. Di mana? Hari tu sebenarnya anda sebut apa? Al-Barminiyah kan? Sebenarnya sebutan yang lebih fasih Al-Baruminiyah. Al-Baruminiyah. Dari sebuah tempat nama Barum. Barum tu makna bermin. Di mana? Di Al-Jambui. Sebuah tempat nama Jambu. Fatani. Di Patani. Dia sepatutnya bila dia jadi na'at, dia bersambung Al-Baruminiyah, dia kena ikut. Al-Baruminiyah tu okey. Asalnya Al-Barumin. Kenapa dia tambah ta marbutah? Sebab ambil pada madrasah. Madrasah muannas, maka yang ngikut ni pun jadi muannas juga. Jadilah Al-Baruminiyah. Kemudian Al-Jambuwi itu pun sepatutnya Al-Jambuwiyah. Patutnya macam tu. Macam pondok kita. Sepatutnya As-Sufiyah An-Nuriyah. Sepatutnya gitu. Tapi kadang-kadang dalam kaedah uruf setempat dah jadi kebiasaan dipanggil begitu. Jadi dia tak ikut sangatlah, sebab ini bukannya ayat nak bahas syarah ke apa. Ini ayat nak masukkan tempat je. Jadi dia tak ikut sangatlah. Jadi dia bil madrasati Nurul Islami Al-Baruminiyah Al-Jambuwi. Kalau ikut kaedah betul Al-Jambuwiyah, tapi tak apa, Al-Jambuwi. Fatani. Janub artinya selatan, Thailand. Gitu. Okey. Khuwaidimut talabah. Selesai. Lepas tu apa lagi? Bawah tu doa dia. Allahumma aslih li. Ya Allah, aslih makna perbaikilah. Li untukku, bagiku. Dini akan agamaku. Wa dunyaya dan juga duniaku. Di sini menunjukkan bahawa Islam tidak memisahkan agama dengan dunia. Sebab tu menunjukkan dalam doa kita minta dua-dua. Iaitu ya Allah, perelokkan dan perbaikilah untukku agamaku dan juga duniaku. Bukan perelok agama ya, dunia lantak biar. Tak. Sebab apa? Sebab untuk menggapai akhirat memerlukan dunia. Buah durian yang kita nak makan, kulit dia ke isi dia? Yang manisnya mana? Isi. Pernah makan kulit tak? Kut lah, try rasa mana kut manis lagi ke? Yang kita nak isi dia, tapi boleh ke dapat isi tanpa kulit? Begitulah dunia dan akhirat. Yang nak sebenarnya dunia ke akhirat? Akhirat lah, kekal abadi. Yang nak ni syurga di hari akhirat. So nanti, tapi nak dapat akhirat kena ada dunia. Sebab dunia tempat kumpul pahala supaya dapat di akhirat nanti. Jadi nak dapat akhirat tapi tanpa dunia tak boleh. Bagi ibarat nak dapat isi durian tanpa kulit durian, tak boleh. Gitu. Okay? Sebab tu kita kena minta keselamatan dan kebaikan kedua-dua. Tapi matlamat sebenarnya akhirat.
tapi untuk menggapai akhirat tu mesti ada dunia. Contoh lagi, matlamat sebenarnya saya nak pergi ke masjid untuk menyampaikan kuliah. Tapi untuk sampaikan saya ke masjid, saya perlukan kereta. Maka matlamat sebenar kereta ke nak pergi kuliah? Nak pergi kuliah. Tapi boleh pergi kuliah tanpa kereta? Boleh kalau dekat lah. Kalau tepi pondok ni je boleh lah, takkan nak naik kereta. Tapi kalau jauh, memerlukan kereta. Jadi kereta tu dunia, pergi mengajar tu akhirat. Jadi boleh tak saya minta doa, ya Allah, elokkanlah kereta saya dan perjalanan saya nak pergi kuliah. Boleh tak? Minta elok kereta. Boleh, sebab tujuan kereta tadi nak bawa pergi kuliah. Itu maksud. Jadi boleh tak kita minta doa untuk dunia? Boleh. Yang tak bolehnya minta doa untuk dunia kerana matlamat dunia, bukan matlamat akhirat. Jadi boleh tak minta nak jadi kaya? Itu berbalik pada perbahasan kita. Boleh tak minta nak jadi kaya? Macam takut-takut. Boleh kot. Boleh, tapi boleh dengan syarat. Untuk apa kaya tu? Untuk akhirat lah. Untuk nak buat pondok, nak tambah lagi asrama pondok, untuk buat masjid kat pondok, untuk buat dewan. Jadi kita pun berniaga. Dan cita-cita perniagaan kita nak jadi kaya. Dan tujuan kaya tu nak pergi berjoli, nak berjoget kan, sebab nak buat pondok. Dan pondok apa? Pondok akhirat. Jadi salah tak minta dunia? Tak salah. Tapi tengok pada matlamat. Tu kena faham itu. Boleh hurai kat situ. Tausiah bulan ni, siapa dia? Tak tahu lagi. Bolehlah hurai macam tu. Supaya kita nak fahamkan masyarakat, bukan bila belajar agama akhirat je, dunia tak mau. Kan? Mari makan nasi, akhirat. Tak banyak baca kitab makan nasi pun tak mau. Tak perlu tak? Kenapa makan nasi? Supaya tak lapar bila mengaji. Mengaji ingat nasi. Supaya badan sihat, boleh ngaji lagi. Cuba kalau badan sakit nak ngaji macam mana? Itu maksud dia. Tapi bukanlah makan nasi untuk membesarkan nasi. Membesarkan perut semata-mata. Untuk nak nafsu semata-mata. Tapi kalau untuk tujuan akhirat, maka inilah maksud dia. Allahumma aslih li dini wa dunyaya waghfir dan ampunkanlah aku, bagi aku, wali walidayya. Bacaan yang lebih nampak sempurna dengan baris atas lah, wali walidayya. Lidai, wali walidaina, wali walidayya, wali masyayikhi, wali masyayikhi. Dan masyayikhi apa? Masyayikh, guru-guru, jamak. Okay, wali masyayikhi, wali ahibbai. Apa maksud wali ahibbai? Orang yang kita kasih, orang yang kita sayang. Wali jami'il muslimina wal muslimat, dan sekaliannya lah muslimin dan juga muslimat. Kemudian kenapa ada benda ni pula ni? Al-muslimina wal muslimat. Jadi lari ni. Okey. Wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Al ahya'i minhum wal amwat. Orang-orang muslimin apa? Orang-orang lelaki Islam. Muslimat, orang-orang perempuan Islam. Wal mu'minina wal mu'minat wal mu'minin. Apa dia? Laki-laki yang beriman. Wal mu'minat, perempuan-perempuan yang beriman. Okey. Sambung. Al ahya, yang hidup. Minhum, daripada mereka itu. Hum tu domir balik pada mana? Muslimin wal muslimat dan wal mu'minin wal mu'minat. Wal amwat, yang telah pun mati. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah. Amin. Perkenankanlah, kabulkanlah doa kami ini.
Okey. Siapa boleh tukar domain dia kepada kami? Dedek boleh dek? Siapa nak cuba? Okey, Nasrul. Tak apa, salah nak betul kan? Allahumma aslih lana dinana wa dunyana waghfir lana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa li ahibbaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Okey, boleh. Jadi buat ni jadi doa. Doa lepas kita habis mengaji. Dan hafal doa ni. Hafal sekali dengan makna dia. Cuba baca ramai-ramai dengan domain kami. 1, 2, 3. Allahumma aslih lana Dengan domain kami. Sekali lagi. Allahumma aslih lana dinana wa dunyana waghfir lana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa li wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma amin. Maksud dia sekali. Ya Allah, perbaikilah agama kami. Apa ni? Sekali ikut. Tak, anda tak bagi terjemahan ni ya? Okey, tulis. Ya Allah, perbaikilah untuk kami. Ya. Ya Allah, perbaikilah untuk kami agama kami dan dunia kami. Ampunilah dosa kami serta dosa kedua ibu bapa kami, para guru kami dan orang-orang yang kami kasihi. Dan ampunilah seluruh kaum muslimin dan muslimat serta mukminin dan mukminat yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Amin. Boleh? Okey, sekali lagi. Kita baca makna je. Dah tulis dulu. Tulis dulu. Dah. Baca. Baca makna je. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, perbaikilah untuk kami agama kami dan dunia kami, dan ampunilah kami dan ibu bapa kami. Dah bagi salah lagi. Baca dah sama ikut ayat yang nak bagi tadi. Sekali lagi. Ya Allah, perbaikilah untuk kami agama kami dan dunia kami. Ampunilah dosa kami serta dosa kedua ibu bapa kami, para guru kami dan orang-orang yang kami kasihi. Dan ampunilah seluruh kaum muslimin dan muslimat serta mukminin dan mukminat yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Amin. La yajuzu tab'un bi ay syaklin bi ghairi iznil muallifi wa ahlih. La yajuzu, la tidak dibenarkan. La tidak yajuzu dibenarkan tab'un
mencetak bi dengan ai apa jua syaklin bentuk, bi dengan ghairi bukan izni keizinan, melainkanlah dengan maksud situ, melainkan dengan keizinan al muallif tuan pengarang kitab wa ahlihi dan ahli keluarganya. Dah. Siapa rajin tulis elok-elok apa yang kita dah belajar, buat jadi syarah. Boleh nanti dah siap, kita khatam dah kitab ni, dapat siap satu syarah kitab. Jadi syarah ni bukan mesti kita nak jual. Kalau orang nak beli tak apalah, tapi paling tidaknya untuk kegunaan kita. So antum dah jadi ustaz pula, pergi mengajar, nak baca kitab, dah ada rujukan penulisan kita masa kita mengaji dengan guru kita dulu. Dia tengok dah, oh ni maksud ayat ni kenapa baca macam ni, macam ni. Jadi tulis elok-elok. Kan? Rajin tulis balik. Tulis di komputer ke apa ke. Kalau nak cetak boleh cetak. Boleh. Okey. Jadi untuk hari ni yang dulu, ini pun sejam dah. Patutnya kita dah masuk dah. Tapi sebab kita nak susun video ni daripada mula balik. Okey. Jadi cukup sekarang tu pengajian kita untuk kitab Risalah Siyaum Yaum Arafah. Okey. Untuk sesi yang pertama ni. Wallahu alam. Kita baca doa tadi. Baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslih lana wa dunyana daina ikhina wa li ahibbaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma amin. Maksud dia sekali. Ibu bapa kami, guru-guru kami, dan orang-orang yang kami kasihi. Nikmatnya. Dan ampunilah seluruh kaum muslimin dan muslimat, dan serta mukminin dan mukminat yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Amin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.